Hai, Assalamualaikum Alif. Morning. Waalaikumsalam. Okey Alif, bila bangun pagi, apa benda pertama yang terlintas di fikiran Alif? Wow. Alif kalau bangun pagi kan, Alif memang set alarm untuk Alif bangun 5 pagi. Hari-hari memang Alif fikir macam tu. Nombor satu benda yang Alif fikir adalah hari ni hujan ke tak pagi subuh. Sama Alif bawa kereta ataupun naik motor pergi ke masjid. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca cantik. Hari ni Alif drive datang subuh dekat Masjid Saidina Umar. Okey, solat subuh ni kan permulaan hari kita. Jadi, macam mana ia bagi kekuatan dekat Alif untuk terus aktif sepanjang hari? Oi, kita nak aktif ni sebenarnya kita sendiri yang kena nak aktif. Kita walaupun kita penat ke, walaupun kita tak ada mood ke, tapi untuk jaga tubuh badan yang sihat, untuk kita sentiasa positif, kita sendiri kena ada usaha tu sendiri. Macam apa yang Alif buat, Alif tidur awal dan makan makanan yang sihat. Okey, ramai yang susah nak bangun awal Alif. Jadi, apa rahsia Alif konsisten untuk bangun awal? Macam hari ni lah. Macam hari ni ataupun malam tadi, tak kira lah walaupun kita kerja sampai lewat ke, tidur dan rehat itu penting. Kita pun nak jaga kesihatan dan konsistensi kita juga. Tapi ini semua berbalik kepada disiplin kita. Sama ada kita nak ataupun tidak bangun pagi. Dan kita tahu bila azan tu berbunyian as-salatu khairum minan naum, maknanya solat tu lebih baik daripada tidur. Apa lagi yang kita buat? Nak tidur ke kita nak solat? Ingat tu je, insya-Allah kita akan bangun subuh. Masya Allah, nice one Alif. Pernah tak Alif rasa hati Alif ni penat walaupun badan dah sihat? Jadi, apa cara Alif recharge semula semangat tu? Okey, ni yang korang kena tahu. Walaupun kita penat, tapi badan kita ni Allah SWT cipta memang magic. Kalau kita sedentary je, terbaring je, kita akan rasa lebih penat. Kan? Orang fikir kalau kita aktif, kita akan lebih penat. Tapi tak. Sebenarnya bila kita aktif, itulah cara untuk kita energize dan tambahkan lagi tenaga dalam badan kita. Jom Alif ajak korang. Alif pun sebenarnya sekarang nak pergi training. Jom. Okey Alif, selalunya kan kalau Alif training, biasanya Alif lari ikut mood ke atau Alif ada target pace sendiri? Okey, lari ni dia tak boleh ikut mood. Exercise tak boleh ikut mood. Kalau ikut mood memang tak exercise. Okey. So setiap hari Alif cuba dapatkan 10 km atau lebih. Minimum 1 jam berlari. So kalau hari yang betul-betul moody tu mungkin ataupun rasa macam tak larat ke kan, minimum dia 1 jam. Ataupun sekurang-kurangnya 10 km larian. Yang 1 jam tu kadang-kadang kita nak lari perlahan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat 1 jam. Ataupun 10 km tu Alif boleh lari laju, mungkin dapat 50 minit, macam tu lah. Tapi hari-hari memang kena cari masa. Alif cari masa yang lebih paling baik adalah lepas subuh lah. Lepas subuh, Alif balik rumah, lepas hantar anak pergi sekolah, Alif membuat larian. Lepas larian, Alif akan pergi minum kopi, dapat balik energi. Okey Alif, apa yang Alif selalu fikir bila Alif tengah lari seorang-seorang ataupun waktu Alif tengah training? Bila Alif training, Alif suka berfikir pasal apa aktiviti Alif pada hari tu. Alif akan plan, 1 jam tu Alif akan fikir hari ni Alif akan pergi mana. Ataupun petang ni Alif akan dapat bawa anak-anak Alif pergi swimming tak? Ataupun hari ni Alif dapat teman isteri Alif pergi grocery shopping. Macam tu. Sebab hari-hari jadual Alif memang padat. Kadang-kadang tak ada dekat KL. Kadang-kadang Alif berada di luar negeri. So bila Alif lari tu, itu ada waktu Alif berfikir jadual Alif pada hari itu. Tapi kadang-kadang tak fikir apa-apa juga. Kadang bila kita lari seorang-seorang, tengok pemandangan macam ni, dia healing. I see, healing. Okay, this question agak cha-cha-cha. Kalau lari ni ibarat hubungan cinta, part mana paling mencabar? Adakah part mula, tengah atau part nak habiskan larian tu? Kalau dia macam hubungan dia sepanjang larian tu mencabar.
Tapi sebab sayang punya pasal, kita usahakan nak bagi habis juga macam tu. Tapi dia ada pahit manis dia, ada waktu yang penat. Ada satu bahagian tu mungkin sambil lari tu ada bau macam roti canai ke. Oh, dia best pula kan. Ataupun bila kita lari tu ada orang tegur, dia uplifting. Tapi bila kembali sunyi balik, dia ada bahagian 7 km tu rasa macam alamak tiba-tiba sakit kan. Tapi fikir balik, oh aku akan habiskan juga. So running ni dia ada fasa-fasa dia. Tapi kalau Alif nak lari full marathon, Alif akan pecahkan dia per 10 km ataupun Alif pecahkan 5 km 8 set. Macam tu. Okey, ramai yang nak tahu, pernah tak masa training Ironman Alif rasa badan Alif ni totally burn out sampai terfikir nak give up? Memang apa-apa saja yang kita buat mesti ada rasa burn out dia. Tapi tak boleh give up. Apa-apa pun buat pun tak boleh give up. Bila kita mula, kita kena masa bagi habis. Okay? So hari ni Alif dah habis run. Alif akan bawa korang pergi report minum kopi Alif. Jom. Alif. Cantik. Thanks Billy. Alif lepas larian memang hilang energi, kena top up semula. First, Alif akan mulakan dengan ni, Olive Power Up. Yang ni memang Alif amalkan setiap hari dan bantu Alif energize sepanjang hari. Okey Alif, apa menu breakfast yang wajib Alif makan kalau nak start hari dengan penuh energi? Alif setiap hari sekurang-kurangnya 1 cawan kopi lepas Alif exercise. Ada masa kalau Alif bangun awal, Alif perlu extra energy, Alif memang amalkan yang ini sebelum Alif keluar pergi masjid. Tapi kadang-kadang kita lepas sarapan pun boleh. Tapi Alif mesti kena ada kopi. Kopi ni kosong, tak ada gula, tak ada apa. Black coffee saja. I see. Black coffee. Next one. Okey, kalau pagi tu Alif tengah rushing, makanan apa yang Alif akan grab lah yang simple untuk breakfast? Paling senang adalah roti bakar dengan telur separuh masak. Kadang-kadang lepas exercise, isteri Alif akan prepare telur separuh masak 4 biji. Sambil Alif siap sedia nak pergi kerja, Alif turun bawah, dah ada toast dengan telur. Jalan. Jalan. Kalau ada satu menu breakfast yang Alif harap boleh jadi sihat tapi sebenarnya tak, apa dia? Apakah itu? Kalaulah ada satu makanan yang Alif arak-arak lah benda ni jadi sihat, adalah nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar. Kalau nasi kandar tu adalah makanan sihat, hari-hari Alif syorkan untuk setiap manusia kat muka bumi ni untuk amalkan setiap hari sebagai ubat depresi. Depresi. Okey, kalau Olive Power Up ni, apa yang buat Alif rasa dia memang kena ada dalam rutin harian Alif? Okey, yang ini Alif selalu pesan ke orang untuk amalkan setiap hari. Dia tidak boleh makan sekali-sekala. Kalau nak impact yang sepenuhnya, dia kena makan setiap hari. Jadi yang ini Alif amalkan kadang-kadang dengan madu. Dia bagi Alif clarity, bagi Alif tahan lapar ataupun energize, tahan tu lebih lama, dan selera makan tu dia tak tinggi. Tapi yang paling penting adalah dia membantu Alif kurang-kurang rasa sengal badan lepas Alif training. Sesengal-sengal lutut tu tak ada. Dan dengan makan olive oil ni dan juga Olive Power Up ni, Alif sendiri ada masalah kolesterol dan juga masalah liver. Alif dah check setiap 6 bulan dan sejak Alif amalkan ni memang turun. Kalau tak percaya, memang korang kena amalkan. Okay, so dah settle, dah lari, dah minum kopi. Now it is time for work. So jom ikut Alif pergi kerja. Realisasi gaya hidup afiat. Okey, cut. Alright. Allah.
Alif. Ya. Okey, sepanjang Alif syuting drama, momen apa paling kelakar atau unexpected yang Alif pernah alami? Momen paling kelakar. Momen paling kelakar bila scene nak nangis. Tapi kita tengah sembang dengan kawan kita kan, macam ya ke korang makan tadi? Okey, action. Nangis. Kelakar kan? Itu dia pelakon Malaysia. Itu kelakar. Walaupun dia sedih tapi dia kelakar. Itu antara momen dia kelakar. Bila tu terus kelakar. Dia macam bila action je dia nangis. Padahal kita baru tengah sembang nak makan apa tu. Nak makan nasi kandar. Action. Itu kelakar. Okey Alif. Okay. Alif depan kamera memang nampak confident. Kalau off camera pula Alif pernah tak rasa nervous? And how Alif overcome rasa nervous tu? Rasa nervous ni biasa sebab kita manusia kan. Kira Alif menyanyi ke, Alif berlakon ke. Berlakon Alif tak sangat. Tapi bila Alif menyanyi, walaupun Alif tahu itu adalah benda yang Alif seronok buat, tapi bila kita nak bagi yang terbaik, badan kita automatically rasa nervous. Tapi dia nervous sikit je. Dia nervous bila nak keluar suara satu je. Tapi bila dia dah keluar tu, dia terus rasa okey. So macam mana Alif buat? Alif baca doa dulu kan, supaya Alif tak cakap benda-benda yang salah kan. Alif baca doa penerang hati kan, semoga lancarkan perkataan Alif supaya apa Alif cakap ni semua lancar, tak ada sebut perkataan-perkataan yang tak elok bila buat live show. Itu. So memang nervous tu bagus tapi Alif boleh kawal. Okey, bagi Alif, dunia hiburan ni lebih banyak bagi tekanan ke ataupun motivasi untuk hidup lebih sihat? Dia sebenarnya memang motivasi dia jadi lagi sihat lah. Sebab orang tengok kan, nanti orang kata, Alif gemuk je kat TV. Kan? So dia macam ada pressure sikit untuk sentiasa stay fit. Tapi Alif sendiri, kalau Alif bukan jadi artis pun, memang Alif minat sukan. Okey, kalau syuting tu macam jaga kesihatan, apa persamaan yang paling ketara? Disiplin. Persamaan dia adalah disiplin. Hari-hari buat, ikut call time, ada waktu rehat dia dan ada scene yang kita kena push kan, dan ada scene yang kita relax. So persamaan dia adalah dia punya disiplin. Disiplin bekerja dan disiplin training tu pada Alif tu lebih kurang sama. Okay? So hari ni korang dah ikut Alif pergi kerja. Sekarang nak bawa korang cara Alif have fun tapi dia macam workout juga. Berpeluh. Jom, let's go. Alif, bila makan tengah hari menu apa yang Alif akan cari? Menu pertama, tengah hari kalau Alif nak makan, Alif kena makan nasi. Sebab Alif punya mileage setiap hari lari setiap hari 10 hingga 15 km setiap hari. So kalau pagi lepas minum kopi, Alif akan tak makan lagi. Kemudian lunch, Alif akan makan nasi. Apa-apa sajalah. Tapi hari ni memang cheat meal. Ingat bukan cheat day, cheat meal. Satu je. Nasi kandar. Okey, kalau Alif busy kerja, rutin padat, Alif selalu skip lunch ke ataupun Alif akan cari masa juga untuk lunch? Makan, jangan makan banyak sekali, tapi kita kena makan kecil-kecil sikit-sikit dan makan kerap. Jadi kalau Alif tak akan skip lunch sebab kita memang exercise setiap hari. So kalau Alif tak makan, Alif akan rasa lapar. Tapi makanan kita mesti kena jangan benda-benda yang merepek lah kan. Tiba-tiba nak makan benda-benda yang high in sugar ke, minum lebih ke, tapi kita tak workout. So kalau Alif kena makan nasi. Okey, ramai sekarang ni suka makan ikut sedap tekak je. Tapi bagi Alif macam mana nak seimbangkan antara sedap dan sihat? Dia bukan, Alif tak seimbangkan langsung. Kita kena live your life. Kena gaya hidup sihat, baru kita boleh enjoy. Tapi kena kontrol juga. Okey, this question cia-cia sikit. Okay. Kalau cinta itu macam makanan, makanan apa yang paling bahagia untuk si jantung hati? Kalau cinta itu makanan, kalau sedap boleh dapat nasi. Abang. Kalau cinta itu makanan, ni adalah cinta Alif. Ni adalah cinta Alif yang sebenar. Nasi, ayam,
sadam. Memang padu. Tapi hari-hari mesti korang makan dengan ni. Olive. Oh, dah habis soalan dah? Dah okey. habis dah. So, dah habis dah soalan? Ali boleh makan ke? Boleh. Jom makan. Bismillah. Bismillah. Okay, Alif. Ya. Lately ni Alif into pickleball Apa yang buat Alif mula minat dengan pickleball? Bukan Alif saja, Alif satu Malaysia. Kita orang Malaysia adalah negara nombor 2 paling ramai main pickleball. Dan yang best yang sukan ni adalah semua orang boleh main. Daripada orang muda, budak-budak kecil, sampailah ke tua. Dan dia game yang semua orang dalam family tu boleh main. So hari ni Alif dengan kawan-kawan Alif, budak-budak low cost. Okay, kalau Alif ajak kawan baru main pickleball, apa first tip yang Alif akan share kat diorang? First tip dia untuk main pickleball ni kena enjoy. Dia tak boleh stres. Tak payah kira-kira main teknik, layan-layan. Tapi jangan lupa untuk warm up. Okey, ada tak apa yang buat pickleball ni unik dan special dari sukan lain yang Alif pernah cuba? Kalau pickleball ni, kalau kita nak main tenis ke, nak main paddle tenis ke, dia agak susah teknikal dia. Tapi kalau main pickle ni, macam dia cakap, semua orang boleh main. Orang yang tak terror pun, dia akan boleh enjoy main game ni. Dan satu game yang semua orang boleh seronok main. Tak kira orang tu baru ke, dia boleh dapat game ni dalam masa 5 minit je. Okey Alif, ada tak momen kelakar masa Alif main pickleball? Dia kelakar bila nak kejar bola, lepas tu tersembam. Tu kelakar, tapi risiko tinggi. Okey, so bagi Alif main dulu. Korang tengok Biar Alif ajar korang main pickleball. Okey. Ya. Echa ada lagi 5 soalan nak tanya dekat Alif. Okey. Tapi soalan kali ni sempena Hari Jantung Sedunia. Okey. Okey, sempena Hari Jantung Sedunia ni, apa perkara paling simple yang Alif nak ingatkan kepada semua orang? Paling simple adalah pemakanan. Pemakanan kita kena pemakanan sihat. Sekali-sekala kita nak makan makanan yang kita nak, boleh, tapi dengan kuantiti yang sikit dan berpada-pada. Okey, apa impian kesihatan atau target lifestyle Alif untuk 5 tahun akan datang? Alif selalu impikan bila kita badan sihat, kita dapat luangkan masa bersama dengan orang-orang yang kita sayang, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan orang tua kita, dengan kawan-kawan, melakukan aktiviti yang best. Kita nak bila kita tua pun kita masih sihat, tak sakit-sakit badan, tak ada masalah jantung, kencing manis. Dan yang paling utama sekali, bila kita sihat ni, kita boleh beribadah dengan sempurna. Tak ada, walaupun kita boleh solat duduk kan, tapi mesti kita nak mendiri kan solat kita dengan sebaik mungkin. Apatah lagi bila kita muda-muda, kita nak pergi buat haji, benda tu memerlukan fizikal yang kuat. Jadi harapan Alif, agak 5 tahun umur Alif, nanti umur Alif 40, Alif masih sihat, kuat, dan Alif dapat ajak lebih ramai lagi untuk ikut Alif melakukan benda aktiviti yang positif dan sihat sama-sama. Okey, banyak anak muda rasa tak urgent nak jaga kesihatan ni. Jadi, apa pandangan Alif bila mereka fikir sakit jantung ni cuma penyakit orang tua? Sekarang kita tahu yang sakit jantung ni bukan lagi satu sakit orang tua. Kan? Dulu kita dengar orang tua baru sakit jantung. Sekarang ni umur 20, umur 30, tiba-tiba bersukan, tiba-tiba jatuh. Lepas tu ada stroke, ada heart attack. Jadi bukan lagi faktor umur, tapi lifestyle yang kita pilih itu penting untuk memastikan badan kita ni sihat. Okey, dalam jadual harian Alif yang sibuk, apa rutin paling konsisten lah yang bantu Alif jaga stamina dan buatkan jantung Alif lebih sihat? Yang membantu untuk secara konsisten adalah paling minima 30 minit exercise. Tak kira lah kalau 30 minit lepas sebelum maghrib ke, ataupun 30 minit selepas subuh ke, ataupun lepas kita balik kerja, lepas kita dah solat, okey kejap 30 minit saya nak pergi berjalan. Sekurang-kurangnya 30 minit dalam jadual harian kita mesti bolehlah, nak tak nak aja. Jadi paling minimum adalah 30 minit exercise. Okey, last one. Sempena Hari Jantung Sedunia, kalau Alif boleh cabar penonton dengan satu langkah mudah bermula hari ini, apakah cabaran itu? Ada nak cabar orang yang ada tabiat buruk, merokok,
ataupun vape untuk hentikan. Jantung kita ni ada satu je. Itu adalah nikmat dan tanggungjawab kita untuk kita menjaga nikmat yang Allah bagi. Jadi jangan kita rosakkan. Apatah lagi kalau kita muda-muda, nanti bila dah sakit, orang-orang keliling kita yang perlu menjaga kita. Biar kita lah yang memberi hikmat tu. Ingat, Nabi pesan, tangan yang memberi tu adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita nak jaga tubuh badan kita ni untuk sentiasa sihat. So take this challenge untuk korang yang tak exercise, untuk mulakan exercise 30 minit sehari, setiap hari, ataupun orang yang ada tabiat buruk untuk isap rokok, untuk berhenti isap rokok. Thank you Alif sebab jawab semua soalan hari ni. No problem. Alif perasan tak hari ni Echah ada tanya 29 soalan? Ya ke? 29 soalan ni sempena Hari Jantung Sedunia tau. Iaitu terletak pada tanggal 29 September. Okey. Boleh bagi sedikit ucapan sempena Hari Jantung Sedunia ni? Pada semua rakyat Malaysia, mewakili Malaysia Olive House, Alif nak ucap selamat menyambut Hari Jantung Sedunia. Jom kita sama-sama jaga kesihatan kita untuk diri kita sendiri, untuk family kita dan juga untuk komuniti kita. Bila kita sihat, kita dapat bantu orang lebih ramai. Dan jom, kalau orang yang mungkin tak pernah rasa diorang perlu jaga tubuh badan diorang, tak pernah rasa pernah aktif, korang boleh lakukan benda-benda yang menyeronokkan macam main pikul, pergi jogging. Janji korang mengamalkan gaya hidup yang sihat. InsyaAllah boleh bantu korang untuk bantu jantung kita. Tapi sebelum korang main bersungguh-sungguh, make sure periksa dulu dengan doktor sama ada jantung kita ni sihat. Ataupun take it slow dulu, baru kita level up setiap kali. Okay, all the best dan selamat menyambut Hari Jantung Sedunia. Okay, nice one Alif. Thank you for your time. Bye. Jumpa lagi.